Pernah dengar tentang myo-inositol untuk PCOS? Betul ke ia boleh betulkan kitaran haid? Apa itu myo-inositol? Myo-inositol ialah gula semula jadi yang badan kamu hasilkan. Ia bantu sel tubuh guna insulin dengan lebih baik. Dia bukan hormon dan bukan ubat. Lebih macam suplemen. Bagaimana ia bantu PCOS? Bila insulin lebih stabil, hormon juga lebih stabil. Kitaran haid boleh jadi lebih teratur. Ada wanita mula ovulasi semula. Tentang nombor di media sosial. Online ada orang kata 60 atau 70% akan pulih. Ini datang dari kajian kecil. Ada yang banyak berubah, ada yang sedikit berubah, ada yang langsung tidak berubah. Siapa yang dapat lebih manfaat? Wanita dengan masalah insulin, wanita yang berlebihan berat badan, wanita dengan simptom PCOS yang lebih klasik. Siapa yang kurang manfaat? Wanita yang sangat kurus, wanita yang PCOS-nya bukan sebab insulin. Dos yang berkesan. Kebanyakan kajian guna 4 gram sehari. Ada produk guna dos lebih rendah. Jadi kesan boleh berbeza. Sebagai penutup, myo-inositol selamat. Ia bantu ramai wanita, tetapi ia bukan ubat ajaib. Ia hanya satu bahagian daripada rawatan PCOS. Jenis PCOS kamu penting.